Mengikut legenda ataupun hikayat kisah dongeng rakyat Malaysia ni, ada sebab kenapa tenuk berekor pendek atau tak ada ekor, dan harimau kumbang ni berekor panjang. Bermula dengan kisah dia, ada satu kampung ni, dalam satu kampung ni dia ada keluarga yang menternak kambing, yang bela kambing. Dia bela kambing konsep macam orang kampung bela kambing. Nak beban dia belakang rumah, tepi rumah, petang-petang dia lepeh kambing meragut dekat-dekat dengan rumah lah. Dia macam tu. Pada satu hari tu, tuan kambing ni dia menung dekat depan rumah. Saja dia menung. Waktu tu dia lepeh kambing, dia menung depan rumah. Penting harian. Tiba-tiba waktu dia menung tu, bini dia bernama Temah datang nak sembang satu benda lah dengan lelaki dia. Dan lelaki dia ni kita gelar kan Pak Usuk ataupun Abang Usuk. Nak jadikan cerita, satu hari bini dia datang dekat sebelah suami dia, nak mulakan menyembang lah. Abang Usuknya, apa kata kalau kita buat satu majlis khatan untuk anak kita si Daung tu? Awak rasa dia tu dah cukup umurnya. Kalau kita buatkan majlis khatan kat dia pun elok benar lah tengah musim cuti sekolah ni ya. Macam mana rasanya? Awak ni saja bagi pendapat je. Awak ikut kata Abang Sup lah. Baik kata Abang Sup, baiklah kata Temah. Kemudian laki dia ni respon bagi ni lah pendapat. Cantik juga apa yang kamu kata tu. Memang aku ada fikir kan yang nak buat ke majlis khatan ni, tapi aku belum fikir mendalam lagi. Tapi adalah aku cadangkan nak buat. Belum masa nak bincang dah kamu alang-alang tanya aku ni. Elok benar lah kalau kita nak buat majlis musim cuti sekolah ni. Tapi kita tak payahlah nak manggil ramai sangat. Agak-agak kita panggil orang kampung kita ni udah. Boleh juga aku fikir kita sembelihkan kambing kurus kita ni ni yang depan ni. Aku rasa setakat seekor kambing ni untuk kita orang kampung ni ngam benar lah aku rasa. Cantik benar lah aku rasa. Macam mana? Tapi sebelum tu kita kena bincang dulu dengan ketua kampung. Minta tolong orang kampung pasal ni kita nak pakai kemah. Kita pinjam kemah surau ke, masjid ke, bangku, meja, kita pinjam. Minta tolong demo tolongkan. Tapi kita kena bincang lah dengan demo berapa tarikh kita nak buat. Nak ngotong royong lagi, nak balun si kambing kurus ni. Kemudian bini dia seronok benar lah bila dengar lelaki dia kata apa tu. Oh, kalau kau pergi tu bang, cantik benar lah. Jimat lah kita duit belanja, tak payah kita nak cari daging ke lauk ke. Kalau abang dah kata nak sembelih kambing kurus ni, elok benar lah. Kita buat kari ke, kita buat kurma ke. Oi, cantik benar. Ada pula tempoyak. Oi, memang cantik bang. Awak okey je, awak setuju. Bila abang nak buat? Bila abang nak jumpa ketua kampung tu? Memandangkan demo tengah bincang tu, kebetulan depan demo tu memang ada kambing kurus tu. Memang ada. Kambing kurus tu dia tengah meragut rumput. Seekor dia. Kambing yang lain ni dah mana-mana hala begini dah meragut, berterabur. Tapi dia ni kononnya bagus. Dia makan meragut depan tuan rumah dia. Apa rumah tuan dia. Ini bagus lah. Lepas tu kambing tu dengar apa tuan dia cakap. Bila kambing tu dengar apa tuan dia cakap, mendongok kambing tu. Renung tuan dia. Dalam fikiran kambing tu kata apa ya? Oi, main tai aku ni kata. Aku ingatkan aku meragut depan ni dapatlah dia memuji aku. Malah dia nak golenya aku pula kata. Oi, main tai. Tak boleh tunggu lama ni kata. Aku kena fikir ni cari idea kata. Untuk pengetahuan penonton ni, awak nak bagi sikit lah, nak bagi apa? Pencerahan sikit. Dalam dunia menternak ni, sifat kambing mereka ni tak macam biri-biri dah. Biri-biri ni satu benda perangai elok dia. Biri-biri punya perangai, kalau lepas keluar makan, dia dalam kumpulan.
Dia tak ada nak berterabur sana ke sini. Demo mesti dalam kumpulan. Kita halau macam mana pun dia akan ikut kumpulan demo. Itu kelebihan biri-biri. Dia takkan berpecah. Dia hidup macam kambing. Kambing ni menatang tali barut. Pasalnya dia ada naluri apa orang kata, naluri nak tahu benda baru dengan naluri ingin tahu dia kuat. Sifat ingin tahu dia kuat, tinggi. Kambing ni kalau kita perhati betul-betul ya, dia akan makan sana sekor, sini sekor, berterabur. Pasalnya bila dia dongok, dia tengok, rumput hijau. Aku nak try. Sifat ingin tahu dia tinggi. Dia memang tak ada duduk dalam kumpulan, berterabur. Orang bela kambing memang jenuh. Pasalnya, yalah, nak kena collect balik kalau nak halau balik. Cari sana, cari sini. Itu yang susah. Kalau biri-biri ni dalam kumpulan, meragut. Jadi kambing kurus ni fikir, bila dia makan depan rumah tuan dia, dapat pujian lah. Pasalnya, dia seorang je duduk depan tu. Maknanya nanti tuan je nak pergi cari, tak susah. Dah ada. Yang lain ni dah terabur, jenuh nak mencari. Kononnya dia nak dapat pingat lah kononnya. Bila makan tak jauh-jauh makan depan rumah tuan dia kan, konon dapat pujian sekali kan, nak kena gulai pula. Itu yang kawan huru-hara tu. Kita sambung pada cerita tadi. Kambing kurus ni tadi, dengan perlahan-perlahannya dia ngundur. Dia berjalan pergi jauh. Habis duduk situ, udah nak digulai adik tuan. Dia pun pergi jalan jauh. Dalam dia berjalan tu, dia duk fikir, apa aku nak buat ni? Kalau aku duduk lagi sini, kena gulai aku ni. Kalau aku lari ke hutan, kena jadi mangsa harimau kumbang pula. Mana aku nak pergi ni? Nak masuk hutan aku seekor, aku takut, kata. Penyudahnya dia kongsi. Sampai satu tahap bila waktu malam nak tidur tak tenang. Kawan huru-hara, kambing kurus ni tadi duk mikir pasal tuan dia cakap nak digulaikan dia ni. Dia fikir, dia dapat idea. Kalau aku ajak yang lain sekali lari ke dalam hutan ni, cantik benar ni, katanya. Pasalnya kalau kan harimau kumbang tu tengok, dia nampak aku kurus, dia nampak yang lain ni gemuk-gemuk, confirm lah dia pilih yang gemuk-gemuk ni. Aku dah tentu selamat. Paling kuat pun lambat sikit jadi mangsa, ujung-ujung katanya. Mesti dia berbalun yang gemuk dulu. Tapi apa aku nak buat ajak dia melari dalam hutan? Dia fikir-fikir, kambing ni pun dapat idea. Sahabat yang tercinta katanya. Mak kan. Wahai kawan-kawanku yang tercinta dia, mari di sini berkumpul. Aku ada benda nak cerita. Semalam petang aku ada dengar benda yang tak elok. Mari sini kita kumpul. Dia panggil kawan-kawan dia kumpul. Bila kambing lain dah berkumpul, dia pun cakap, semalam aku dengar tuan kita, dia nak buat satu majlis pesta besar-besar. Kamu tahu, besar-besaran. Yang aku dengarnya dia nak sembelihkan kita ni, nak buat ni gulai, kamu tahu. Aku semalam dah mikir dah, aku nak lari ke hutan. Kalau kamu rasa nak kena gulai, kamu tunggu kat sini. Aku tak tipu. Betul semalam aku dengar dia dengan bini dia tengah menyembah. Dia nak buat majlis besar-besar, nak buat pesta katanya. Ada joget-joget katanya. Kambing tu cakap. Lepas tu kambing lain pun dengar kan. Risau jugalah kan. Dia berbincang-bincang, tak apa. Pagi nanti tuan kita lepas kita terus lari ke hutan. Macam mana? Setuju? Semua kami setuju. Bila semua kambing ni setuju, dia tunggulah masa dah. Waktu pagi macam biasalah, tuan dia akan buka pintu kandang, lepaskan lima ni. Meragut kan. Dia pun buat macam biasa lari. Tuan dia tak sedar. Pasalnya biasalah kambing lari meragut berkata pergi kan. Dia terus lari ke hutan. Terus masuk ke hutan. Bila masuk ke hutan, berjalan, dan menampak tempat lapang. Banyak rumput. Kawan-kawan semua kita duduk sini dulu. Aku rasa kat sini cantik ni. Pasal rumput banyak kita nak makan. Tak payah nak pening-pening. Kita pun dah jauh sikit dah pada kampung. Elok benar lah kalau kita duduk sini. Kita berehat dulu kat sini. Macam mana? Kami okey? Kami okey je katanya. Kami lain kata. Kemudian nak jadikan cerita, ada seekor harimau kumbang, wanita mak, harimau kumbang. Dia berjalan dalam hutan. Dia ternampak kawanan kambing.
Bila dia nampak kawanan kambing, dia pun datang dengan belagak dia. Slow je dia datang. Tak, dia datang. Kambing ni, demo dah nampak dah harimau tu datang ke demo. Tapi demo ni tak lari. Pasalnya harimau tu tak mengejar, tak lari. Demo standby. Ikutkan kambing, semua dah menggeli-geli. Udah mengetau. Tengok harimau tu, tapi semua tak lari. Harimau tu pun datang dengan lagak dia lah, harimau kumbang ni. Datang dengan lagak dia. Tapi dalam hati harimau kumbang ni dah fikir, apa hal lah kambing ni tak lari. Selalunya nampak aku ni tak dan celik, tak dan pejam dah. Berterabur lari. Lemon ni steady je, mesti ada lain macam ni. Ni betul ke tak ke hantu ke kata dia harimau ni. Dia pun belagak biasa lagi lah. Jalan rapat ke harimau. Rapat ke kambing. Harimau ni udah tak sedap hati. Pasal selalu binatang mesti lari jumpa dia. Tapi kali ni kambing ni boleh relax je. Kan? Harimau ni pun jalan relax. Makin lama makin dekat. Bila dah nak dekat tu, tiba-tiba kambing kurus ni keluar daripada semua. Jangan tembak, katanya. Dia cakap kat kawan dia lah, dekat kumpulan dia. Jangan tembak. Simpan peluru kita. Kalau kau tembak, membazir je setakat seekor ni, katanya. Biar dia datang. Aku tahu nak buat apa. Jangan tembak. Kita standby aja. Kita tengok lagak dia, katanya. Kambing kurus ni cakap. Bila harimau kumbang ni dengar, berterabur lah dia lari. Main tembak pula, katanya. Sejak bila pula kambing ni udah pandai main peluru pula ni. Berterabur dia lari. Dia pun lari lah masuk hutan. Bila dia lari masuk hutan ni, masa dia lari tu dia nampak tapi apa ni, tenuk yang warna hitam putih kan. Dia ada hidung sikit macam gajah, tapi bukan gajah lah, itu tapi ya, tenuk. Dia nampak tenuk, dia pun lari. Bila tenuk ni nampak harimau kumbang ni lari laju ke arah dia, dia pun tengah makan, dia pun buang makanan nak step lari lah kan. Nanti jangan lari, kata dia harimau kumbang. Aku bukan nak makan kamu. Tunggu, katanya kan. Tapi ni pun kamjat juga kan. Habis kamu lari. Kamu gila, katanya. Gila kamu. Mana haiwan tak lari kalau kamu ngejar, katanya. Semua haiwan lari, katanya. Termasuk aku, katanya. Tidak, kamu jangan lari. Aku bukan nak kejar kamu. Aku lari daripada kambing, katanya. Bila tapi dengar, dia pun terkejut juga. Seronok cerita ni kan. Tak pernah hayat aku dengar kamu lari daripada kambing. Apa kamu lari? Bukankah kamu ngejar kambing sepatutnya? Harimau hitam kan. Kamu tahu kambing lo ni udah main peluru nak ditembak ni aku. Itu pasal aku lari. Tapi pun terkejut lah. Dia pun cakap, kamu biar benar, Harimau. Tak pernah hayat aku dengar kambing ni main peluru, main senjata pula. Kamu ni ngigo kot. Ke kamu ni balon matang ubat apa sampai pening-pening ni kan? Kalau kamu tak percaya tapi, aku tunjuk kamu. Kamu ikut aku. Aku tunjuk kamu. Tapi satu syarat tapi, apa benda? Aku tak nak kamu tinggalkan aku. Kita berjanji. Aku nak kita ni berikat ekor. Ekor tapi dengan ekor harimau ni berikat. Penyebabnya apa? Pula kata dia tapi. Kalau kamu lari, ekor kita dah terikat. Kamu tak boleh lari tu kan. Aku pun tak boleh lari. Maknanya kita dua-dua ada kat situ. Kita hadap sama-sama, kata adik harimau tadi. Tapi pun mikir, dia kata, ini betul ke harimau ni? Ke dia game aku ni? Tak apa. Aku tak percaya dengan kamu ni, harimau, tanya. Kamu ni ada dalih lain ni. Takkan kambing main peluru tu kan. Tak pernah dijadi dalam dunia ni, tanya. Kamu lari pada kambing. Ke kamu nak faham aku, tanya. Tidak, kata dia harimau. Aku cakap benar, aku lari pada kambing, katanya. Dema dah pakai senjata. Okey, kita ikat ekor, kita pergi, kata dia tapi. Kemudian Demo pun ikat ekor. Demo pun pergilah keluar daripada hutan tu nak jumpakan kambing ni tadi. Kan, terhulu hayang, tertarik sana, tertarik sini berjalan. Ekor duk terikat. Jalan. Tu, kambing. Jom kita pergi. Pergi. Tak payah nak takut ni. Kita ada berdua tu. Tapi ni cakap, tenuk ni tadi. Bila dah nak dekat dengan kambing tu, yang kambing kurus ni tadi, dia cakap kat kawan-kawan dia,
Yup semua masuk semok. Kau mau pergi bedai buah hara kata. Kau pergi makan buah hara kata. Buah hara yang masuk warna merah. Bila dia mau makan buah hara warna merah, mulut dia warna merah lah. Tak? Merah. Macam makan darah lah kan. Pergi makan katanya. Sekarang aku bagi arahan, kau mau keluar daripada semok tu kata. Okey. Kambing ni pun pergi makan buah hara. Ramai-ramai pergi makan buah hara. Pop. Makan. Rimau kata dek kambing. Rimau. Oh, kamu ikut arahan ya? Bagus katanya kan. Kamu bawa. Kami ni rimau tak pernah lagi merasa daging tapi. Wanita putih ni pasal tapi ni limited. Susah benar nak jumpa. Tapi kamu senang pula nak jumpa rimau katanya. Dek kambing kurus ni tadi. Tak apalah rimau. Kira hutang kita selesai. Kamu hantar tapi tu ke aku katanya. Perepuk. Keluarlah kambing-kambing yang makan buah hara ni tadi. Bila kambing ni keluar, mulut dia berdarah tengah ngunyah, darah-darah. Kan? Rumpah-rumpah makan daging. Dia mau keluar, terus dia mau cakap, mari juga tapi, lagi lauk katanya. Lauk lagi katanya kan. Bila tapi ni dengar dengan mulut berdarah semua tertamjat dia kawan. Dia marahlah rimau hitam tu. Hang nipu aku ya rimau katanya. Kamu nak jadikan aku mangsa rimau. Ramjai betul. Tapi ni lari. Tanpa dia fikirkan ekor dia tadi. Sampai dia fikirkan ekor dia tadi. Ekor dia terikat dengan rimau. Bila dia lari step, sebabnya kambing nak makan dia, dia tarik putih ekor. Lari dulu. Rimau pun duduk situ. Sekarang tapi tak ada aku jadi mangsa katanya. Dia pun terabur dia lari sultan. Itu yang ekor rimau jadi terlebih panjang tu. Dia jadi terlebih panjang. Dan tapi ni tadi tak ada ekor udah putih. Pasal dia lari rentak dulu. Selamat dah kambing itu kan. Itulah orang kata apa, sejarah dia, legenda dia kan. Tapi cerita ni cerita dongeng. Benar ke tidak ke awak pun tak tahu. Awak cuma cerita saja, seronok je cerita. So dekat sini mungkin dia ada iktibar dia ada apa orang kata, yalah dalam cerita ni mungkin ada benda pengajaran dia kan. Kalau ada penonton yang dapat pengajaran dalam cerita ni, komen dekat bawah. Tengok apa pengajaran dia kan. Bagi awak, kalau awak nak fikir sekarang, kalau awak nak fikirkan sekarang, pengajaran dia entah kena cerodik lah kot. Yalah takkanlah kita tak tahu yang kambing tu sebenarnya mana makan binatang, mana makan daging, dia makan rumput lah. Tapi rimau ni kena tipu. Itulah. Tapi mungkin ada sebalik tu ada pengajaran dalam cerita ni. Dia ada. Tapi yang mana tahu boleh dapatkan pengajaran dalam cerita ni, tulis kat komen. Nanti awak update kan pengajaran dia macam mana. Kita jumpa dekat next episode kisah lain. Okay.